الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita melaksanakan setiap titah perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perkara sedemikian mampu menyelamatkan kita daripada keburukan dan melayakkan kita menjadi hamba-Nya yang saleh, yang beriman dan bertakwa, yang mendapat kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Sebelum saya meneruskan khutbah pada hari ini, saya mohon kepada para jemaah yang berada di luar perkarangan masjid untuk mengisi ruang-ruang yang masih ada di dalam dewan salat ataupun yang diserambinya, supaya kita mampu memberi tumpuan yang sebaiknya sepanjang berlangsungnya khutbah pada hari ini. Moga-moga Jumaat kita lebih sempurna daripada yang biasa. InsyaAllah khutbah pada hari ini akan menyampaikan sifat-sifat pekerja mukmin. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalat ihdahuma ya abati ista'jirh inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Sadaqallahul azim. Salah seorang daripada kedua-dua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia, yakni Musa alaihissalam, sebagai pekerja kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang ayah ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Suratul Qasas ayat yang ke-26. Hari pekerja disambut pada 1 hari bulan Mei setiap tahun, berakar umbi daripada perjuangan gerakan pekerja abad ke-19 di Amerika Syarikat untuk menuntut waktu kerja 8 jam sehari yang memuncak dengan mogok pada 1 hari bulan Mei tahun 1886. Hari pekerja memperingati perpaduan pekerja sedunia. Di Malaysia, kerajaan sejak tahun 1972 memberi pengiktirafan kepada para pekerja dengan mengisytiharkan cuti umum pada tarikh 1 hari bulan Mei. Bekerja mencari rezeki untuk menyara kehidupan bagi maksud mencapai kesempurnaan dan juga kesejahteraan hidup adalah ikhtiar yang dituntut oleh agama Islam ke atas setiap mukmin. Islam mengiktiraf pekerjaan sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kerja dilakukan demi menyempurnakan amanah dan menunaikan tanggungjawab seperti yang terkandung dalam ayat 26 surah Al-Qasas yang dibacakan pada awal khutbah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kelebihan yang besar disediakan buat mukmin yang rajin bekerja semata-mata ingin menyempurnakan amanah, selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba ad-dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi jaa'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatul badr. Bermaksud, barang siapa mencari rezeki yang halal untuk menjaga diri daripada meminta-minta, menanggung kehidupan keluarganya serta dapat membantu tetangganya ataupun jiran-jirannya, nescaya dia akan datang pada hari kiamat dengan wajahnya yang berseri-seri seperti bulan purnama. Hadis riwayat At-Tabrani. Jemaah yang dilimpahi keberkatan Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Islam memandang mulia kepada setiap pekerjaan yang halal dan tidak melanggar syarak, pekerjaan yang membawa kepada kebaikan serta memberi keselesaan kepada kehidupan alam. Pekerjaan yang paling baik adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri, menjauhi perkara yang haram dan syubhah. Bekerja bukan sekadar mencari nafkah, tetapi merupakan satu ibadah dan ladang pahala. Islam menekankan bekerja untuk menanggung diri dan keluarga merupakan satu tuntutan agama. Bahkan ia juga dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Islam tidak melihat kemuliaan seseorang itu pada jenis pekerjaan mereka. Sebaliknya, Islam memandang seseorang tersebut pada kejujuran dalam melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Dalam memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan, para pekerja tentunya akan diuji dengan pelbagai dugaan dan cabaran. Namun, kita sebagai orang-orang yang beriman takkan pernah sunyi daripada ujian yang Allah akan berikan. Inilah satu kewajipan yang perlu ada sebagai kita untuk mendapat kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," yang bermaksud dan kami, yakni Allah, menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai satu ujian. Suratul Anbiya ayat yang ke-35. Bermaksud di sini ujian yang Allah berikan bukan semata-mata dengan kesusahan, keperitan, dugaan, tetapi kesenangan juga adalah satu ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik pemberian tersebut, bagaimana kita berhadapan ianya adalah menentukan siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi dugaan dan cabaran, setiap pekerja mukmin akan memandang kerja sebagai satu ibadah, iaitu memenuhi tuntutan menyempurnakan tugas-tugas fardu kifayah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 sifat yang boleh dikongsikan untuk melihat seseorang tersebut sebagai seorang pekerja mukmin yang terbaik. Yang pertama, beramanah dan berintegriti. Melaksanakan tugas dengan ikhlas, jujur dan bertanggungjawab tanpa perlu diawasi. Menginsafi sumber-sumber kewangan, peralatan dan harta di tempat kerja perlu diuruskan dengan penuh amanah. Melalui amalan berjimat cermat, tidak membazir dan berbelanja secara berhemah. Tidak melakukan rasuah, tidak menyalahgunakan jawatan dan kuasa yang telah diberikan untuk kepentingan peribadi, keluarga serta kroni, dan tidak melakukan pecah amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, itqan, iaitu melaksanakan tugas dengan itqan, khusyuk, tekun dan bersungguh-sungguh hingga berjaya menghasilkan kerja yang sangat-sangat bermutu dan berkualiti. Ketiga, proaktif dan berinisiatif, iaitu senantiasa bergerak cergas, merintis daya usaha, mencari ruang untuk meningkatkan mutu kerja dan hasil kerja tanpa menantikan arahan. Bermaksud setiap orang tersebut Allah berikan setiap kita dengan pelbagai kelebihan dan potensi. Bagaimana kita mencorak dan memanfaatkan ia bergantung kepada diri kita. Lebih banyak kita manfaatkan, yakinlah lebih banyak habuan yang Allah akan berikan di hari akhirat nanti. Keempat, berakhlak mulia, mengamalkan etika kerja yang bersopan lagi tertib, di samping menjaga hubungan baik dengan rakan sekerja, orang atasan dan bawahan, majikan dan pelanggan yang memerlukan perkhidmatannya. Bermaksud di sini adalah
keutamaan bagi setiap orang mukmin adalah perlu mempunyai akhlak yang sangat-sangat baik. Di situlah yang memberikan tarikan dan kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia di sekitarnya. Kelima, disiplin menjaga masa, menepati waktu bekerja serta menunaikan janji dan memenuhi kontrak. Bermaksud andai kita telah sign agreement untuk bekerja masuk pada pukul 9 pagi, maka masuklah 9 pagi. Bukannya punch card pada pukul 9 pagi, keluar sekejap pergi breakfast, kemudian masuk pada pukul 10 pagi. Ke manakah hasil yang sejam tersebut? Maka di sinilah etika, yang mana bukan sekadar kita melihat pekerjaan itu sebagai agreement dalam kehidupan, tetapi agreement kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keenam, gigih dan berdedikasi, iaitu tidak mudah berputus asa, memberikan tumpuan dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk menyelesaikan tanggungjawab yang ditugaskan serta masalah yang dihadapi. Tentu dalam tiap-tiap pekerjaan yang kita lakukan ada ujian, ada halangan, ada masalah, dan inilah erti dalam kehidupan. Maka berjemaah bersama-sama dalam satu company, syarikat, organisasi atau apapun untuk sama-sama memastikan setiap perjalanan mampu dilancarkan dengan sebaiknya. Apabila mereka mampu duduk bersama ketika mana kita susah dan ketika mana senang juga, ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bersifat profesional, iaitu dengan ikhtiar berterusan menguasai dan menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan kepakaran dalam bidang yang ditugaskan, serta berusahalah seboleh-bolehnya untuk tidak melakukan kesilapan. Bermaksud di sini, dalam tempoh kita bekerja, tentu ada perbezaan. Yang sedang bekerja 10 tahun takkan sama dengan bekerja 20 tahun. Dan di sinilah kutiplah mutiara-mutiara pengalaman dan ilmu daripada orang-orang yang lama, agar kesilapan yang lalu tidak akan berulang kembali, dan kehebatan yang ada pada hari ini mampu dipertingkatkan dari masa ke semasa. Yang terakhir, yang ke-8, kerja ditafsirkan sebagai ibadah dan jihad yang disempurnakan bersama dengan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mahalnya bagi orang-orang beriman tersebut. Mereka lihat kerja bukan semata-mata dengan gaji yang diperoleh pada setiap bulan, tetapi mereka melihat yang diperoleh itu adalah dunia dan juga akhirat mereka. Lebih baik mereka dapat habuan yang baik jugalah Allah akan berikan setimpal dengan kelayakan yang mereka lakukan. Kerana itu, setiap nikmat yang Allah berikan itulah perkara kebaikan yang perlu disempurnakan. Ibarat burung yang keluar pagi mencari rezeki dan pulang pada waktu petang. Setiap usaha yang dirintis dilengkapi dengan doa, mohon petunjuk, panduan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sentiasalah pula kita melafazkan kalimah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah sekalian, pekerja mukmin wajib mempamerkan budaya kerja yang cemerlang, semoga diterima oleh Allah sebagai amal ma'ruf yang mendapat nikmat keberkatan ketika di dunia ini, serta dilimpahi ganjaran yang luar biasa di hari akhirat nanti. Pekerja mukmin wajib mengamalkan sifat-sifat kesetiaan kepada majikan dan semangat setia kawan, serta saling bantu-membantu sesama rakan sekerja. Pekerja mukmin hendaklah memiliki keteguhan iman dan keberanian menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar semasa memenuhi amanah dan menyempurnakan tanggungjawab di tempat bekerja. Mimbar menyeru agar seluruh warga kerja terus menabur bakti, berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara. Doakan semua warga kerja dikurniakan kekuatan dan kesihatan, berjaya memenuhi amanah serta menyempurnakan tanggungjawab dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal
والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا الله الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mimbar menyeru para jemaah sekalian agar kita bersama-sama berpegang kepada akidah Islamiyah, bertegaskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in serta para ulama yang muktabar meliputi aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Makmurkanlah rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutama salat fardu berjemaah. Perbanyakkanlah kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا وأخواتنا وأطفالنا في فلسطين واحفظ أهلها وانصر جنودها ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, kurniakan kami keberkatan pada rezeki yang Engkau kurniakan. Bimbinglah kami agar sentiasa bersifat amanah, tekun, jujur dan ikhlas bekerja kerana-Mu. Bimbinglah kami agar dapat menyempurnakan kerja yang diamanahkan. Lindunglah kami daripada ditimpa sebarang musibah dan kemalangan dalam perjalanan dan semasa kami bekerja mencari nafkah yang halal. Kurniakan pemimpin dan warga kerja kami sifat kesungguhan bekerja demi memajukan ummah dan negara. Ya Mannan, Ya Razzaq, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat, wakaf dan sedekah. Kurniakan mereka rezeki berlipat ganda. Sucikan harta dan jiwa mereka. Jauhkanlah golongan faqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Aziz, Ya Qahhar, lindungilah umat Islam yang sedang dizalimi serta ditindas oleh musuh-musuh Islam, terutamanya umat Islam di Palestin dan Iran yang kini menjadi mangsa kezaliman rejim Zionis Israel bersama Amerika Syarikat dan sekutu mereka. Limpahkan ihsan-Mu membela dan mengurniakan kemenangan kepada hamba-hamba-Mu di bumi Palestin dan Iran untuk dapat kembali hidup dalam suasana yang aman, selamat serta makmur. Ya Mukmin, Ya Muhaimin, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Jauhkanlah kami daripada termasuk dalam kalangan orang-orang yang terhalang mendapat nikmat-Mu. Jauhkanlah kami daripada kesengsaraan, bencana dan malapetaka. Jauhkanlah kami daripada kejahilan dan kezaliman. Limpahkanlah rahmat-Mu agar negara kami berada dalam keadaan selamat dan makmur, rakyatnya hidup dalam suasana aman dan muhibbah. Ya Malikal Mulk, lantiklah untuk urusan kami orang-orang yang terbaik dalam kalangan kami. Janganlah Engkau lantik untuk urusan kami orang-orang yang terburuk dalam kalangan kami. Hindarkanlah negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah lagi ikhlas serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan
melandaskan hukum. Ya Mu'is, Ya Azim, Ya Kabir, kurniakanlah taufik dan hidayahmu terhadap Raja kami Duli yang Maha Mulia pada Kesir Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah, dan Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zara Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimu lis-salah.